Macam mana nak isytiharkan kudeta dalam company korporat? Kudeta ni maksud dia perapasan kuasa lah. To be honest, aku pernah melakukan benda ni sekali lah. Sebab tu aku pada tahun 2019 aku masuk sebagai eksekutif. 2024 aku dah jadi head of IT lah. Pertamanya, bila kau bekerja dan ada bos kau, bos ni akan ada satu sifat yang secara lumrahnya dia memang tak boleh ada orang bawah dia lebih pada dia. Dia kata kau ni pakar sangat kan, kau tak boleh tunjukkan pakar dia tu menyebabkan dia rasa terancam. Jadi apa yang kau boleh buat, kau gunakan kepakaran kau ni berbakti kepada dia walaupun kau tak rela, dan kau biarkan dia ambil kredit untuk kerja kau. Dengan cara ni, secara tak langsung kau ada satu relationship yang tiba-tiba terjalin sebab dua-dua ada win-win situation. Macam aku dulu, bos aku naikkan aku satu pangkat dan dia pun naik pangkat lagi lah. Disebabkan bos aku ni dia tak pandai suatu benda yang aku tahu, which is dalam scope aku dia tak pandai buat programming. Aku secara berani dan melanggar protokolnya berbincang dengan manager atas lagi untuk bagikan cadangan, dan aku cakap benda ni biar aku yang buat. Nak jadikan cerita, projek tu memang berjaya dan akhirnya aku overtake lah dia. So kesimpulannya dekat sini, kalau kau nak isytiharkan kudeta dalam company, kau kena make sure kau jangan potong kau punya boss dulu. Tengok dulu apa kelemahan dia, dan bila at the right time dia dah lemah, kau potong je dia.